Telur dijangka lebih murah lepas tempoh peralihan penamatan subsidi. Jadi lepas ni telur akan lebih murah. Jangan risau. Walaupun tak ada subsidi, jangan risau ya. Jadi telur akan stabil harga dia. Makanan takkan naik pun harga. Telur naik berapa sen sangat. Jangan risau. Jadi pada semua jangan risau. KDNK negara meningkat. Tapi subsidi semua kena tarik. Subsidi ayam kena tarik. Subsidi telur kena tarik. Subsidi petrol pun kena tarik. Tapi yang herannya, hutang negara makin bertambah. Tak susut pula nilai dia. Itulah. Pelik kan? Penat je.